Hello, Assalamualaikum. Saya Ira di sini. Sekarang ni Ira berada di tempat yang lain daripada yang lain. Cuba teka Ira kat mana? Alah, mesti orang tahu ni kat hospital. Ira dekat hospital Kajang. Dekat KPJ Kajang. Sebab Ira sakit lah kan. Takkan suka-suka duduk sini kan. Please lah. Ni dah hari kedua dah Ira duduk sini. Sebab hari Khamis. First di cerita. Oh, ni hari Ahad ni. First dia sakit sebab hari Khamis tu malam Dia dah kerja. Lepas tu masa dia tengah kerja tu sakit gila perut. Dia tak pernah kena gastrik. Tapi bila sakit sangat perut macam tu, dia macam okey tak apa kot kan. Sakit perut gastrik dah ni kot ni kan. Balik rumah terus muntah banyak. Lepas tu sampai mama Ira urut-urut Ira kat belakang lagi muntah banyak gila. Hari tu Ira makan nasi impit dengan rendang je. Semua keluar balik. Orang hitam. What I cakap? Sorry. Bangun je hari Jumaat tu rasa macam sakit perut lagi. Saya cakap papa Ira, apa jom kita pergi klinik. Nanti nak kerja malam ni macam mana? So kalau kita pergi klinik sekarang, nanti sempat lah nak sihat untuk kerja malam ni. So macam okey. Tu pergi jumpa doktor. Doktor sampai cakap suruh check perut Ira. Sebab sakit kan. Terlanggar ni tangan. Sebab perut Ira sakit semua. Lepas tu doktor suruh check ultrasound. Lepas tu ambil darah semua. Lepas tu doktor cakap sebenarnya Ira kena masuk hospital sebab Ira punya perut ada infection. And then darah putih Ira banyak membanding darah merah. Mestilah kan kalau infection memang darah putih kita akan banyak. Dia cakap dia tak nak sebab macam nak kerja malam tu apa semua. So doktor kata kalau kerja maknanya awak kena pakai benda alah ni tanpa tube ni. Benda alah ni saja. Letak je kat tangan. Datang kat sini setiap hari untuk letak antibiotik bagi stabilize Ira punya darah kan. Dia cakap okey. Lepas tu malam tu kerja macam biasa. Besok paginya bangun rasa sakit lagi perut. Cakap apa-apa yang tak tahan, pergi balik kat hospital. Pergi hospital, terus Chan cakap kena duduk sini sebab dia senang nak monitor Ira apa semua. So here I am. Semalam memang yang tak sempat nak buat video sebab semalam duduk diam kan. Ikut cakap doktor semalam lemah sikit. Sekarang dah sihat. Tadi lepas dalam pukul 3 petang diorang ambil darah. Dan dia cakap Ira punya darah dah stable balik. Bagus darah. Esok dah boleh keluar lagi dah. Tahu? Banyak cakap. Memanglah banyak cakap. Kita kerja penyampai radio kot. Whatever. Lepas tu tu dia. So ni nak tunjuk Ira punya. Ni special sikit dia punya tampal ni. Sebab sepatutnya kalau orang-orang besar dia tak bagi stiker macam ni tau. Nak tahu tak stiker Ira macam mana? Stiker Ira ada teddy bear. Comel. Ni untuk budak-budak punya. Sebab masa Ira datang semalam Ira tengok ada budak ni dia sakit tau. Lepas tu dia pakai benda ni dekat dia punya tangan. Dia cakap nurse tu, saya nak macam budak tu punya. Dapat. So happy. Tu je lah. Semalam dia cucuk kat sini, hari ni dia cucuk kat sini. Cucuk kat sini aja. Dia cucuk kat semua tempat lah. Tapi tak apa. Nasihat. Sekarang nasihat dah. Tak sabar nak beriuh raya Airtime dengan semua keluarga Ira. Ira baca Twitter diorang semua partner Abang Ray, Dina, Reza, Abang Adi. Semua seronok je beraya. Aduh sini kat hospital. Hanif kena jaga isterinya sebab Kat sedang tunggu masa untuk labor je kan. So Ira dengan Hanif je yang tak pergi. Tak apa. Minggu depan Ira akan pergi serang rumah anda yang sudah pun mendaftar untuk riuh raya Airtime. Okey? Nak makan?
Tapi tak makan pedas lah. Boleh masak yang tak pedas sangat Thank you. Time check. Sekarang pukul 9 suku malam hari Ahad. Ira di bilik tut di KPJ Kajang sedang menyaksikan Astroria. Tadi ada Pak Nil punya cerita yang ada Sudir, ada Pak Nil. Sekarang cerita Mak Okey je. Jom layan sama-sama. Bye. Assalamualaikum.